Oh ya. Saya ni lagi suka kalau pergi kursus ni tak payah jauh-jauh, dekat-dekat je. Kenapa nak pergi jauh-jauh? Saya last minggu, 2 minggu lepas, saya ceramah di Melbourne, Australia. Well, kan? Saya masa kerja, saya pun bekerja macam you all. Saya bekerja sebelum ni. Saya bekerja. Jawatan saya sebelum ni adalah pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. I'm a legal advisor previously, you know. Oh, nampak kampung ni? You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Setelah menjalankan tanggungjawab saya, anda bila lagi? Macam tu. Betul. Saya orang kampung, macam mana? Tapi kita ni, saya pernah duduk jadi, bila bekerja dulu jadi pengarah undang-undang, dia panggil PUU kan. Biasa pengarah undang-undang panggil PUU. Dan LA, orang panggil. Bila kursus pergi New Zealand, kursus sambil belajar, lawatan sambil belajar, pengarah bangunan, pengarah landscape, dapat. PUU, jaga office. Saya jaga office. Tapi okey. Sampai masanya kan sampai turn kita. Ada rezeki, dapat pergi. Sebelum saya bersara dulu, sempat saya pergi Korea. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Ya, saya pergi masa tu saya pergi ke mana? Saya pergi ke Daegu, Seoul. Tapi bila saya dah bersara, saya pada tahun Januari 2018, saya dah tak tahu dah antara pengarahan undang dengan ceramah ni, saya dah tak tahu dah mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Terlampau banyak sangat ceramah, so saya bersara. So masa tu lagi banyak tempat saya pergi. Itu sebabnya, so jangan risau, ada rezeki dia. Kan? Jangan kalau kita kerja ni nak sangat anugerah khidmat tu, sebab saya pesan pada pejabat-pejabat bila hari inovasi, biasanya anugerah khidmat Sembilan dia bagi hari inovasi kan. Tambahkan anugerah tu. Kan? Cuba tengok, anugerah khidmat Sembilan dapat apa? Pertama dapat duit. Tak habis duit. Sijil kan, sijil penghargaan kan. Itu yang kekal dengan plak tu. Tapi duit tu iringan saja. Okey, tapi kita tambah anugerah lain. Markah SKT. Sekarang tak ada SKT, My Performance. Markah dekat My Performance tu 90% and above so dapat sijil. Gantung kat rumah. Anak tegur, Mama, markah Mama A lah. Itu baru sikit tau. Normally 95 and above. Wah, macam itulah. Lepas tu dapat sijil tak pernah MC tahun dinilai. Tak pernah MC langsung. Masa tu muntah darah pun kerja. Pergi balik lah. Kau dah muntah darah, dia pergi balik. Dia tak dapat sijil. Macam tu sekali. Lepas tu tak pernah punch card merah tahun dinilai. Anak pun nampak. Papa. Tak pernah punch card merah tahun dinilai ni maksudnya apa? Maksudnya Papa tak pernah lewat pergi kerja. Biasa tengok Papa lewat aja. Ada caranya. Buang asam betul. Dah lewat, dia ajar pula budak tu. Jangan macam tu. Betul lah. Jadi, makna kata tu dari segi syukur. Kenapa manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok bini orang. Bini sendiri ada. Cantiknya bini orang tu. Bini dia cantik juga. Cuma jangan bandingkan tempat tak sama. Banding bini orang kat tempat kerja dengan bini sendiri di rumah. Memang tak sama.
Sebab di rumah memang isteri ni dia takkan pakai pakaian kerja. Dia tak, kadang-kadang dia tak berpakaian ataupun dia pakai pakaian yang dia pakai tu bukan pakaian. Yalah baju binatang pakainya apa benda pakaian apa? Baju kelawar cari habitat. Kalau tidur atas katil tu kan macam bujang senang. Angkup je. Contohlah kan. Dia bandingkan tak sama. Tapi kalau kat luar, isteri kita cantik je. Perbandingan tu biar adil. Betul tak? Orang lelaki pun sama. Bukan main lagi. Baju batik. Aku terlupa dah hari ni kena pakai baju batik. Hari Khamis kan? Pakai baju batik. Sikap belah tepi. Kan? Butang sampai atas. Dekat rumah, tak berbaju. Kain plekat, tak ada protection. Betul tak? Sama je. Buat perbandingan tu sebab saya kata tadi, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha gigih kita sendiri. Tak, sebenarnya apa yang kita ada kerana Tuhan izinkan. Itu je. Kita tengok orang berniaga. Kenapa orang ni berniaga laku, ni berniaga tak laku? Sebab Tuhan izin dia laku. Mungkin macam tu. Mungkin lokasi dia berniaga tu tak sesuai, tak strategik. Mungkin macam tu. Kenapa orang ni buka bisnes boleh beruntung banyak sangat? Orang ni, kadang kita heran dengan tengok kat TikTok tu. Kita puas lah buat konten. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita ni. Yang follow tengok view semua anak dengan adik-beradik je. Yang seorang tu dah jutawan dah. Berjoget-joget lagi. Banyak lagi duit dia. Orang bagi gift, bagi tu, bagi ni. Betul tak? Macam mana Itu sebab dia kata, jangan kita petikaikan. Tengok orang lagi susah pada kita. Ada orang tu nak makan pun tak ada duit. Kan? Kais pagi makan semalam. Kais pagi makan pagi balik modal at least. Ni kais pagi makan semalam. Kais pagi makan minggu lepas lagi teruk. Kais pagi makan tahun lepas lagi banyak hutang dia. Nampak tak? Bersyukur. Okey, itu yang kedua. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu. Saya yakin Puan Akidah ini bukan tempat percubaan pertama Puan Akidah nak bekerja, betul tak? Dah try banyak tempat dah kan. Akhirnya sini dah berapa tahun dah kerja sini? Dekat sini dah berapa tahun? 4 tahun. Sebelum ni pernah cuba macam-macam tempat kan. Sini tak dapat, sini tak dapat. Kita kadang-kadang cakap dia semua dah ada kabel ni. Mesti dah ada orang dalam. Itu sebab dia dapat kat sana. Aku ni tak dapat. Rupa-rupanya Tuhan bagi kita tempat yang lagi baik. Betul tak? Dekat SEDC. Ya. Berapa ramai orang malam tadi macam malah nak kerja dah besok. Saya hari ni baru teringat. Lah, ada Samsul Debat hari ni. Nasib baik aku tak cuti dia kata. Betul tak? Ada tak macam tu? Ada tak kan? Ada. Ada yang hampir nak cuti dah. Baru teringat. Ada siapa yang pagi ni baru teringat ada Samsul Debat ni? Betul. Ada nama tak ada pun datang ni hari ni. Saya tahu. Dia sepatutnya tak boleh datang. Dia datang juga. Tak kisahlah. Tapi makna rezeki Tuhan bagi. Alah, paling senang orang perempuan lah. Ingat tak waktu moment you all ditinggalkan oleh ex-boyfriend you all? Ingat tak? Nah, orang lelaki saya tak tanya sebab orang lelaki ni ditinggalkan biasa. Orang perempuan kan terpaling disakiti. Dia bakar gambar lelaki tu. Matilah kau tak kena punya jantan. Dia bakar gambar dia kan. Tapi hikmah dia, rupa-rupanya Tuhan jumpakan kita, temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita. Dan dapat tahu pula kehidupan ex-boyfriend kita tidaklah sehebat yang disangkakan. Betul tak? Betul saya kata tadi. Ada hikmah. Ada orang tu, hikmah dia, rezeki, jabatan dia pendek. Jabatan pendek maksudnya cepat kahwin. Ada orang tu jabatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat jodoh terbaik. Ada orang tu jabatan dia pendek, banyak kali pula tu rezeki. Ada orang tu langsung tak ada jabatan, tak kahwin-kahwin sebab Allah rezekikan dia dapat jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Ada orang tu rezeki anak seorang je. Ada orang rezeki anak dia 4. Ada anak tu 2, dua-dua berjaya.
Ada orang tu rezeki dia rajin beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Asal bagi salam, jawab beranak lah. Yang faham, tak faham, tolong tanya kawan. Aku malas nak explain dia tu. Sebab ada yang berkerut. Maksudnya, jangan tanya, jadilah. Macam tu. Sampai kan ada seorang tu menangis-nangis tau. Menangis jumpa doktor saya. Doktor, saya malu sangat doktor. Doktor kata, kenapa? Kenapa saya anak saya dekat rumah dah ada 10. Dalam perut ada lagi. Dia kata. Doktor cakap, Kak, anak-anak ni rezeki, Kak. Anak di perut ke anak kat rumah semua rezeki. Betul, saya tahu rezeki. Tapi masalahnya, timing saya dah lari. Timing apa lagi hari tu? Saya sakit sangat nak bersalin. Tak sempat sampai hospital. Beranak dalam ambulan. Kak, akak kira okey beranak dalam ambulan tu. Kak, akak tak tahu. Tahun lepas, Kak, ada seorang tu beranak dalam lift hospital. 3 doktor menyambutnya. Itu pun akak juga. Dia juga rupanya. Rezeki. Hikmah. Mungkin kita tak nampak hikmah tu pada hari pertama. Setelah 10-15 tahun anak dah besar-besar. Maknya tulis mesej dalam grup. Masing-masing dah kerja. Mak dia tulis mesej dalam grup. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak belum bank in duit bulan ini. Bawah tu lagi ada hashtag. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Terang. 500 orang kali 11. Tak 5,500. Hikmah. Betul tak? Tanam tebu di tepi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Okay? Keempat, redha. Redha ni menerima ketentuan Tuhan. Apa beza redha dan pasrah? Samsul Debat tanya, Samsul Debat jawab. Pasrah menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang sakit. Redha terima ketentuan Tuhan dengan hati yang ikhlas. Saya lakonkan nak bagi faham. Macam ni pasrah. Macam mana kan? Dah tu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan tak ada mana-mana perempuan pun sanggup tiba keadaan ni. Tapi demi anak-anak, akak terpaksa terima. Itu pasrah. Redha pula, dia senyum sikit. Mungkin ni dah rezeki akak. Akak kena belajar terima. Akak doakan mudah-mudahan suami akak mampu berlaku adil. Jaga kami semua dengan baik, jaga anak-anak dengan baik. Mudah-mudahan suami kami dengan anak-anak dapat masuk syurga bersama-sama. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Contoh saja nak bagi faham. Dan yang kelima, ikhlas. Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi dekat negara kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas. Itu tak ikhlas. Malahan maksud yang lebih mendalam tentang ikhlas ni adalah membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanyalah daripada Tuhan semata-mata. Okey. 5 perkara yang kena ada. Jadi dalam kita bekerja ni, yang pertama, mulakan kerja dengan niat. Ustaz, bekerja dengan hati ni dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli amri ma nawa. Ini cakap Nabi, hadis Nabi ketika peristiwa hijrah. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat dan setiap seorang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Kenapa nak kerja ni? Ikutkan kawan. Maka dia tak akan boleh bertahan lama. Kenapa kerja kat sini? Okey kot. Pun susah. Kenapa kerja ni? Saya kerja ni kerana nak cari rezeki yang halal kerana Allah. Mungkin. Cari rezeki yang baik. Mungkin. Saya nak menyara keluarga saya. Jadi matlamat tu lebih besar lah. Penting tu niat tu. Kan? Macam kahwin lah. Bukan semua orang kahwin kerana Allah. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin lah. Tinggal saya je belum. So, kenapa nak kahwin? Umur saya berapa dah? Bila lagi saya nak kahwin? Kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Yang seorang kenapa nak kahwin? Mak bising.
Dia kata mak bising. Mak satu dunia ni memang bising. Mana ada mak yang tak bising? Mak memang bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Tanya pula. Bila dah beranak, perempuan je anak kau ni. Bila nak dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak je kerja kau. Dah salah pula beranak tu. Susah nak jumpa kalau ditanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah Imam, saya nak kahwin ni adalah kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab itu je jawapan yang dia ada. Saya bukan ajar tau, ni contoh. Isteri mah, sampai hati abang buat saya macam ni. Apa salah saya? Awak tak salah apa-apa. Habis tu kenapa? Kena Allah. Jawapan dia boleh bagilah. Kerja niat ibadah bila niat tu betul. Kerja tu niat betul kerana Allah. Yang rezeki yang halal akan membawa kepada ketenangan. Kerja betul-betul, dapat rezeki bulan-bulan, hati tenang. Tak kerja, kejap-kejap minum, kejap-kejap minum. Tengok ni tempat duduk ni. Dia duduk sebelah geng minum dia. Kebanyakan. Kita nak minum kat mana, nak minum kat mana ni? Ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Kenapa kau gelak? Betul apa aku sebut? Nak minum kat mana? Ikut aja, ikut aja. Dia kalau gelak besar tu betul lah tu. Kan? Sampai pukul 8 pagi tak tahu kerja membincangkan episod drama malam tadi. Teruk kan sampai hati dia buat mak dia macam tu kan. Lepas tu 8.30 nak minum kat mana ni? Pergi minum. Kerana 9.30 pukul 10 tak balik lagi. Pukul 10 sampai kat pejabat. Jumpa pula orang kampung kat lobi SEDC. Orang kampung, kau kerja sini? Dah lama dah. Jom minum. Aku boleh lepas minum. Ngada lah tarik minum lagi. Lepas tu balik dah tengah hari. Tengah hari, ya Allah, nak jemput anak balik sekolah. Kau cover aku tau, aku nak jemput anak balik sekolah. Masuk, keluar pula. Pukul 12 lebih dah keluar pergi jemput anak balik sekolah. Pukul 2.30, sampai pejabat, teruk betul jam. Orang tanya pun tidak. Dia sini cakap, jam teruknya. Lepas tu kau, petang ni tak nak minum ke? Kamu kan pakai tidak minum? Tak, petang ni bungkus je. Bungkus pula keluar. Sampai kat pejabat dah pukul 3.45. Tengah-tengah buat kerja, dia pandang jam. Pukul 4. Sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa. Kau memang tak kerja masalahnya. Lepas tu kita dapat gaji. Untuk yang kita tak kerja ni. Dapat gaji sama macam orang lain yang bekerja keras. Itulah maksudnya saya kata. Kadang-kadang kita dapat duit, kita dapat gaji bulan-bulan tapi masalah banyak. Itu sebab penting, keberkatan ni penting. Amanah lebih bernilai daripada kepandaian. Tepati masa. Jangan sampai selepas penceramah sampai. Lepas tu tercari-cari. Nak duduk mana, nak duduk mana. Kan? Tak, benda ni berlaku dekat tempat lain. Di sini tak ada. Sini okey. Sini semua dah ready, dah tunggu saya. Saya sampai cakap kan tadi, kenapa tak start je? Tak start. Boleh start dah? Boleh start. Start je. Saya tak boleh. Kita kena mula awal kan. Tepati masa. Kedua, jujur dalam tugas. Jangan tipu klaim. Klaim tak pernah menambah pendapatan. Klaim hanya cover sebahagian daripada perbelanjaan kita dan ikut kelayakan. Bahagian kewangan. Mana bahagian kewangan? Pun fikir lu nak angkat tangan. Saya bukan nak tanya, nak tahu je mana bahagian kewangan. Seorang je. Yang lain tak pernah akan datang. Bahagian kewangan seorang je. Bahagian yang lain tolong tunjukkan kalau ada sesiapa yang kewangan sebelah dia, tolong tunjuk. Bahagian kewangan biasanya dia akan buat query. Kenapa 5 orang ni klaim tak sama sedangkan 5-5 pergi tempat khusus yang sama. Tempat mesyuarat yang sama. Wah, ada yang marah. Macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia query. Bahagian kewangan kena query. So jawab aje lah. Saya tak tahu jalan.
Tu sebab klaim saya berbeza. Dekat roundabout tu je 3 kali saya pusing. Saya tak tahu. Klaim mileage lah ni. Saya pernah dulu ceramah 1 jam 30 minit. Dah habis ceramah, saya ceramah petang. Pagi tu ada slot lain. 8.30, 10.30, 8.30, 8.30, 10.30 slot lain. 11 sampai pukul 1 slot lain. Saya 2.30 sampai 4.30. Saya 2.30 sampai pukul 4. So bila saya ceramah dah habis tu, dia bagi saya satu envelope. SD. Berat ni. Alhamdulillah tuan, rezeki cash. Saya pun cepat lah cakap dengan driver saya, singgah kat bank. Sebab saya tak boleh pegang duit banyak. Orang lelaki tak boleh pegang duit banyak tu. Sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang ke tu. Dia salam cium tangan. Dapat duit ke tadi? Tahu dia. Tak, saya tak cakap isteri saya macam tu, tak. Tapi bila saya masuk duit kan, masuk tu, saya penat-penat dengan ngantuk dengan masuk duit. Maksimum. 6,000 lebih. Ni dalam ni banyak lagi tak masuk lagi. Masuk lagi, drop maksimum. Drop maksimum. Total 30,000. 1 jam 30 minit. 30,000. Tak, saya tak cakap apa-apa. Lepas tu saya pun masuk dalam kereta, saya cakap dengan driver saya. Saya cakap, dia bayar 30,000 lah. Driver saya kata apa? Bonus. Dia kata macam tu. Lepas tu jalan tak sampai 5 minit. Telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan. Minta maaf tuan, salah sampul. Dia kata. Masa dia bagi envelope, masa bahagian kewangan, bagi envelope dekat dia, dia cakap, duit penceramah semuanya dalam ni. Dia bukan cakap semuanya duit penceramah ni. Tak. Dia kata duit penceramah semuanya dalam ni. Rupanya penceramah yang slot yang 2 tadi pun tak bayar lagi. Caterer pun tak bayar lagi. Kemah tu yang tempat makan tu pun tak bayar lagi. Sewa dewan tu pun tak bayar lagi. Jadi itu sebabnya. Lepas tu dia cakap dengan saya, tak apa tuan tolak aja daripada duit ceramah tuan bank in kan. Kejap lagi saya bagi nombor akaun. Tak boleh. Jangan macam tu tuan, mati saya kena secharge. Tak. Saya kata saya akan pulangkan semua sekali. Nanti kau masukkan balik dekat aku berapa aku patut terima. Saya kata macam tu je lah. Sebab dari segi auditnya tak cantik. Saya kata tahulah. Kan? Saya pulangkan balik semua. Tapi saya bangga. Walaupun 5 minit. Jangan risau, saya okey je. Saya pernah datang ceramah di Sarawak ni, ada orang cakap, tuan, ceramah yang ni bayar 1,500, ceramah ni bayar 2,000, ceramah ni bayar 800, ceramah ni bayar 500. Lepas tu hotel kita bagi hotel Domani. Okey. Saya memang suka hotel Domani. Tapi tak ada swimming pool. Masa bila aku nak mandi, kau suruh aku ceramah ke apa? Saya kalau datang Sarawak, hotel favourite saya memang Domani. Dia dah tahu dah bilik mana nak bagi untuk saya. Kan? Iya. Lepas tu dekat dengan mi kolok favourite saya. Kampung Monam. Kenapa sedap? Sebab dia dapat azan 5 kali sehari. Dia betul-betul dekat corong masjid tu punya. InsyaAllah tak lama lagi dia akan berubah rupa. Saya akan contribute untuk ubah suai kedai tu sebab tu tempat favourite saya. Ramai orang Sarawak pun tak tahu. Situ. Sekarang dah tahu dah. Semenjak tengok Samsul Bak makan kat situ. Memang betul, memang tak tahu kenapa. Dia macam ada nak kena sawan babi sikit masa makan. Macam tu. Macam tu punya seronok makan sana. Itu saya kata. Tapi sebab saya tanyalah kenapa. Rupa-rupanya ada setengah-setengah penceramah ni. Ada. Macam tu. Yang satu ceramah 5,000. Satu ceramah 7,000. Hotel nak. Hotel itulah yang dekat tu yang tinggi yang 5 star tu. Saya tak boleh sebut nama ni. Dia tak taja ceramah kita ni. Domani tu tak apa sebab dia memang dia taja penginapan saya. Tak apa. Betul. Saya suka duduk sana. Itulah. Satu relax aja. Dia orang pun dah kenal saya dah. Kan? Macam itulah. So saya kata, tak jangan kita susah-susahkan keadaan tu. Amanah tu lebih bernilai. Macam kalau saya nak, tadi sebenarnya, kan duit 30,000 tu ikutkan saya dah sign terima. Dia dah bagi kat saya boleh je tak nak pulangkan. Tapi dari segi keberkatannya tak ada lah. Itu je. Kan?
Kemudian tidak menyalahgunakan kuasa dan kemudahan. Jangan salah gunakan kemudahan. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC dan suap beranak-anak untuk tujuan sekolah. Jangan guna mesin photostat untuk photostat slip gaji 6 bulan untuk tujuan personal loan. Tak halal. Dan juga dawat mesin photostat untuk tujuan peribadi. Bawa anak pergi pejabat. Kebetulan hujung minggu. Pada banyak kerja. Tolong jangan kacau mama. Ambil kertas orang selai, ambil pen orang sebatang. Kertas, pen, semua SEDC punya. Kita tak sedar tu. Kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda besar? Bak kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini, macam tu lebih kurang macam tu lah. Betul lah. Kan? Betul. Betul BMX sebut tu betul lah. Kan? Betul. Jadi, jaga amanah tu. Kemudian, ikhlas dalam memberikan perkhidmatan. Melayani pelanggan masyarakat, rakan sekerja ni dengan hormat. Baik. Sabar, tenang. Customer is always right. Dia datang mengamuk. Bodoh! Terima kasih. Tak adalah macam tu. Cakap dia, sabar cik, sabar. Kenapa ni? Cik marah-marah ni kenapa? Kita nak selesaikan masalah kan? Cuba cik cerita baik-baik. Tak adalah, saya ni. Sabar cik. Slow. Saya cakap baik kan? Tak adalah, saya. Boleh pun cerita elok-elok. Okey, tak apa. Nanti saya tengokkan. Okey? Itu je. Ni nak marah je. Sabar. Senyum. Sopan. Dan membantu tanpa mengharapkan balasan. Elakkan mencuri ketika bekerja. Curi apa? Curi masa. Curi idea tanpa pengiktirafan. Curi amanah dengan bekerja sambil lewa. Pergi semayang. Dia punya zikir sampai asar. Daripada Zuhur sampai asar tak balik-balik pejabat. Jangan macam tu. Kan? Paling baik sekali kalau kita pergi semayang, kalau ambil masa 10 minit, ganti balik 10 minit. Itu paling baik. Jangan buat fitnah. Itulah dia, orang Islam ni. Kalau semayang macam itulah. Bukan bekerja pun. Dia ajak semayang. Pada orang yang bukan Islam, dia akan pandang macam tu. Kalau dah tahu kita semayang, bajet berapa minit? Make-up, touch up, undercoat, apa semua tadi tu. Pakai tudung, katalah kita ambil 15 minit. Mungkin kita ambil inisiatif datang awal 15 minit sebelum kat pejabat tu. Dan buat kerja. Itu je. Kan? Pergi minum saja. Let lah. Bos tak ada. Ada seorang untuk umum. Untuk maklumat semua. Bos hari ni tak ada. Okey? Kemana bos kita? Bos kita mesyuarat Putrajaya 1 minggu. Selamat Hari Raya. Dia sebenarnya integriti ni buat kerja dengan baik walaupun tak ada orang yang memerhatikan. Tu yang penting, prinsip ihsan tadi. Maka keberkatan itu lebih penting daripada keuntungan semata-mata. Pendapatan yang sedikit tapi berkat lebih bernilai daripada banyak tapi nilainya haram dan juga syubhat. Kadang Tuhan bagi benda lain. Berkat, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi kawan-kawan yang baik. Tuhan bagi anak-anak yang baik. Kita balik rumah, anak kecil lagi. Mama tak sihat ke? Mama makan ubat, Mama makan ubat. Mama minum. Nanti kalau Mama tak sihat, semua orang susah, Mama. Lepas tu Mama lah, anak Mama. Sejuk apa? Sejuk apa? Bukan sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut kembung tau. Alah, anak Mama makan ubat kap, dia pun bismillah. Bukan nak minum sangat, tapi nak tunjuk contoh. Ataupun, Tuhan bagi berkat, Tuhan bagi apa? Isteri yang pandai masak. Bukan semua isteri pandai masak, yang ramai hari ni isteri yang pandai order. Kan? Lepas tu hidang macam dia masak. Ini je sempat siapkan bang. Kan? Masaklah. Sebenarnya air tangan isteri ni bila masak,
lambang kasih sayang. Tahu? Dia akan ingat isteri tu. Sampai sedap betul masakan hari ni. Macam tu. Nampak tak? Dapat suami yang penyayang. Suami balik. Baby. Saya tak boleh lah kalau baby-baby ni. Saya tak boleh. Geli. Baby. Kan? Baby. Ya bang. Abang balik ni. Baby. Abang, baby masak lah. Baby tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka baby satu hari. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau suka ke tak cakap? Itulah orang perempuan. Gili-gili. Iyalah, itulah sebenarnya. Berkat tu kan. Nampak suami yang mesra. Kan? Duduk sekali, pegang tangan. Kan? Iya, betul. Biasalah. Keberkatan tu sentiasa menghargai perbezaan. Kita takkan dapat pasangan yang sempurna. Kita yang menyempurnakannya. Macam tu. Betul tak? Orang perempuan dekat rumah, memang nampak senyap ni. Dekat rumah, semua loudspeaker. Orang perempuan dia buka tudung, rambut kembang, baju binatang. Tengok. Pergi mandi! Astaghfirullahalazim! Hilang keayuan yang tadi hilang. Betul ke tak betul? Aku sikit pun tak percaya. Bila sampai tadi, tak datang. Jangan nak menipu lah. Dekat rumah, habis. Iya. Kan, orang perempuan macam tu. Kat rumah, dia punya hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Sebab jumlah perkataan lelaki bercakap sehari adalah antara 7 ke 8 ribu patah perkataan sehari menurut pakar memori Asia. Orang perempuan pula jumlah perkataan dia antara 28 ke 30 ribu patah perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dah habiskan. Itu kau perasan tak? Dia kalau nak cerita dia tepuk tangan orang tu. Dengarlah sini, dengar. Cerita je lah, tepuk. Kenapa gelak? Ada buat kan? Cuma, walaupun orang perempuan macam tu, hikmah dia, orang perempuan macam tu, orang perempuan walaupun dia banyak cakap siang, bila dia tidur, dia diam. Orang lelaki cakap tak banyak. Tapi bila tidur, kau tengok. Oh, macam-macam. Menurut pakar, saya ingat, saya ceramah dekat Camp Penrison kat Kuching. Camp Penrison kan? So, pegawai pemerintah tu kata, Ustaz, dia sebenarnya lelaki ni bila tidur, dia tiba-tiba berada di dunia safari. Dia menjelma jadi harimau dengan singa. Dia nampak rusa dengan kancil tau, dia kejar. Kalau dapat seekor, kalau dia dapat tangkap seekor macam mana? Lepas tu dia panggil geng singa yang lain. So kalau you all dengar bunyi tu, ya Allah teruknya pengembaraan di malam ni. Macam tu. Tu bukan pemerintah Camp Penrison cerita kat saya. Ada yang bunyi mengunyah. Ada bunyi ngasah gigi krik. Ada bunyi sombong kapal, duduk kat pelabuhan lama. Sampai pagi. So pagi bini pun tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Pernah kan you all tak boleh tidur sampai tengok
Tengok suami tu tidur, betul tak? Apalah kau tanggung ni bang. Climax dia macam tercekik kat ujung. Letak kat hidung ni, hidup lagi. Untuk makluman you all semua, kami lelaki bila tidur, kami tak dengar apa-apa. Kami okey je. Bila kami tidur, kami bangun, okey je. Itu kalau tidur baring tau. Jangan tidur duduk kat sofa. Tidur kat kursi macam tu kan, terlelap. Oh jangan. Bahaya sebab dia boleh terperanjat sendiri tau. Dia sendiri terperanjat. Sini peranjat. Sabar. Jadilah pekerja yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia memanfaat pada orang lain. Tinggalkan legasi yang baik menerusi akhlak dan tindakan kita. Orang akan ingat, susahnya kan si Carol ni dah tak ada. Adakah Carol? Susahnya bila Lina tak ada. Mana Lina? Pencena. Korang nama apa? Rugayah apa? Nama yang muda-muda aku bagi tak mahu semua. Kan? Dia elok dulu, dia kerja rajin. Susah nak cari orang macam tu. Nampak? Kita nak legasi yang baik. Percaya cakap saya, bekerja di sini cukup untuk hidup. Gaji kita cukup untuk hidup. Tapi takkan cukup untuk gaya hidup. Ingat tu. Jadi kerja dilakukan dengan hati akan melahirkan integriti. Amanah yang dijaga akan mengundang kepada kepercayaan. Keikhlasan menghasilkan keberkatan. Keberkatan pekerjaan menjadi asas kebahagiaan keluarga dan masyarakat. Dalam hidup kita, jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam tadi kan, you all ni suka gelak apa semua. Satu benda tak terbayar sebenarnya dengan kegembiraan yang ada tu. Walaupun sekejap lagi dah nak kerja balik. Betul-betul saya kata, tapi makna benda tu, dia akan bagi kita release sekejap. Sebenarnya release. Tu sebabnya kalau kita ayat release tu boleh pakai lah. Tapi you all gemar pakai healing lah, apalah. Healing ni istilah untuk orang sakit mental tau. Kau gemar pakai healing jap. Alhamdulillah kami satu keluarga healing. Gila semua dah. Betul. Istilah healing ni tahu tak? Orang yang sakit mental dia akan duduk pergi dekat taman, pandang suatu meja, tarik nafas. Itu healing. Tahu, you all senang-senang je healing. Healing kat tepi pantai, healing. Ya Allah, ramai tu orang gila gini gitu. Tak ada itu. Kan? Jadi mana kata? Keberkatan. Nak dapat kebahagiaan, kena ada keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki kita. Bila bekerja dengan hati ni, dapat berkat. Apa 7 tanda keberkatan? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada yang tak ada keberkatan, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Itulah tak berkat. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri dia. Dah, saudara. Suami sambung basuh pinggan sambil pakai baju korporat logo SEDC. Happy tak perempuan? Happy walaupun tu lah sekali dalam tempoh 365 hari dia happy. Nampak tak? Ataupun suami balik, yang ni ada voucher spa hari Sabtu ni pergi. Abang, anak-anak abang jaga, pergilah cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang ni susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Wah, hajam jantan, tak ada, abang bayar dah. Kan? Ataupun suami balik, sayang, baca air kopi, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang? Kuih apa abang bawa ni? Kuih couple. Mana tu kuih couple? Kau tengok dalam plastik tu. Kuih cakui. Cakui kan couple kan? Couple. Makan bersilang, makan cocok tu, makan bersilang. Nampak tak? Tu dah dia.
Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Anak dapat nombor 3 daripada 50 orang dalam kelas. Keberkatan rezeki. Anak dapat subjek terbaik bahasa Inggeris. Mak dia pun, yes, no, thank you roundabout. Tapi anak dapat subjek terbaik bahasa Inggeris. Kadang-kadang seorang ibu boleh menitis air mata hanya tengok anak convocation ni. Abang, anak kita dah convo tau. Suami kata, sabar, ni convo tadika ni. Jangan. Aduh. Korang ni kalau marah kan tak boleh sorok. Gelak-gelak je lah kau bongok betul dia ni. Kenapa kau bongok kat aku? Kemudian yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kelima, kita mudah nak buat kebaikan, mudah nak tolong orang. Ada orang nak cari sukarelawan, bantu bangsa banjir, cepat bagi nama. Nak sedekah, bagi dekat Gaza, paling cepat bagi duit. Contohlah. Keenam, rumahnya sering kali dia ziarahi tetamu. Ada je tetamu datang rumah. Tu tak termasuk yang tin shopping. Tu tak kira. Tu kau yang order. Abang, berkat datang lagi. Tak. Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan. Jadi, kerja bukanlah sekadar mencari nafkah, tetapi juga kita membina maruah. Bekerja bukan sekadar mengejar kekayaan, tetapi mengejar keberkatan. Bila hati dipenuhi iman, setiap amanah jadi ibadah, setiap usaha jadi pahala, dan setiap rezeki menjadi jalan menuju redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada apa-apa soalan nak tanya? Alhamdulillah. Luar sini? Alhamdulillah. Maknanya penerangan saya tuntas dan pernas. Jadi, saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sama-samalah menjaga, orang kata dalam bekerja ni kan. Sebab sebenarnya kerja ni adalah satu rezeki yang Tuhan bagi dekat kita yang tak semua orang dapat. Kita kadang, pasal tak kalau kita tengok dekat TV, kita tengok orang yang susah, yang struggle kan. Macam mana dia ni? Kan, kita mungkin ada juga struggle kita. Tapi struggle kita berbeza dengan struggle orang lain. Kan, mungkin kita struggle membesarkan anak, mungkin struggle dalam bab kesihatan. Tetapi apa-apa pun, kita diberi ruang dan peluang untuk mencari rezeki dengan baik dekat sini. So, kerja betul-betul. Hargai peluang yang kita ada untuk bekerja di sini, bekerja dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kerja yang baik ni akan mendapat keberkatan dan mudah-mudahan dengan kerja ni juga menjadikan kita manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi, hidup kita ni simple je. Hidup kita ni antara huruf B dan huruf D. Birth and death. Kan? Antara kelahiran dan juga kematian. Antara huruf B dan huruf D, ada satu huruf antaranya iaitu huruf C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. So kalau kita nak pilih jalan tak integriti, jalan tak amanah, jalan yang merosakkan, terpulang. Akhirnya yang menyesalinya pasti diri kita juga nanti. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Bab kata orang, jarum patah di dalam peti buat menjahitkan bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya suka dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alam-alam menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Itu saja daripada saya.